hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Dani, nombor metrik 2024226 298. Pada malam ini saya mahu memberi sebuah hadis yang istimewa yang bertajuk menjaga makanan yang halal lebih baik. Dalam Islam, menjaga makanan yang halal adalah satu perkara yang sangat ditekankan kerana ia memberi kesan kepada hati kita, jiwa dan keberkatan hidup seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal malus salihu lil mar'is salih." Maksudnya, sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad nombor 6393. Hadis sahih. Hadis ini menunjukkan bahawa memiliki harta yang halal adalah sesuatu perkara yang baik, tetapi lebih utama jika harta tersebut berada di tangan seorang yang soleh. Ini kerana orang yang soleh akan menggunakan hartanya dengan cara yang diredai Allah SWT, seperti bersedekah, membantu orang dan membangunkan masyarakat. Pengajaran yang pertama adalah mencari rezeki yang halal adalah kewajipan bagi setiap orang Muslim. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal akan membawa keberkatan dalam hidup kita. Yang kedua, makanan yang halal memberi kesan kepada hati dan amalan seseorang. Makanan yang halal membantu dalam membentuk akhlak yang baik dan menjadikan doa lebih mudah diterima oleh Allah SWT. Dalam kehidupan seharian, mencari rezeki yang halal bukan sahaja memberi ketenangan hati, tetapi juga menjamin keberkatan dalam keluarga dan kehidupan seseorang. Makanan yang halal akan membentuk jiwa yang baik, manakala menjadikan doa lebih mudah diterima oleh Allah SWT dan memberi kesan positif terhadap akhlak seseorang. Sebaliknya, apabila makan makanan yang haram atau diperoleh melalui cara yang tidak sah, boleh mengeraskan hati dan menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah SWT. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam mencari rezeki dan memastikan apa yang kita makan adalah halal dan baik. Itu saja bukan untuk kesejahteraan di dunia, tapi juga dia sebagai persediaan kita untuk kehidupan di akhirat. Itu saja daripada saya. Terima kasih.